Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan bagi kursus asas kaunseling dan pengurusan bakat yang bertajuk Pendekatan Kaunseling bagi Menangani Isu Seksual dalam Kalangan Remaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan bagi kursus asas kaunseling dan pengurusan bakat yang bertajuk Pendekatan Kaunseling bagi Menangani Isu Seksual dalam Kalangan Remaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan bagi kursus asas kaunseling dan pengurusan bakat yang bertajuk Pendekatan Kaunseling bagi Menangani Isu Seksual dalam Kalangan Remaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan bagi kursus asas kaunseling dan pengurusan bakat yang bertajuk. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Afiqah Hazirah binti Azman. Yang kedua, Ammar bin Saharudin. Yang ketiga, Nordiana binti Mak Zahar. Yang keempat, Nurul Nakiyah binti Ahmad Jalani. Kelima, Siti Afiqah binti Abu Bakar. Dan saya sendiri, Wan Asma binti Arifin. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Afiqah Hazirah binti Azman. Yang kedua, Ammar bin Saharudin. Yang ketiga, Nordiana binti Mak Zahar. Yang keempat, Nurul Nakiyah binti Ahmad Jalani. Kelima, Siti Afiqah binti Abu Bakar. Dan saya sendiri, Wan Asma binti Arifin. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Afiqah Hazirah binti Azman. Yang kedua, Ammar bin Saharudin. Yang ketiga, Nordiana binti Mak Zahar. Yang keempat, Nurul Nakiyah binti Ahmad Jalani. Kelima, Siti Afiqah binti Abu Bakar. Dan saya sendiri, Wan Asma binti Arifin. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Afiqah Hazirah binti Azman. Yang kedua, Ammar bin Saharudin. Baik, untuk bahagian pengenalan, isu seksual dalam kalangan remaja semakin meningkat pada masa kini akibat pengaruh teknologi dan media sosial. Remaja sekarang sangat mudah mendapat pelbagai maklumat melalui internet, termasuk berkaitan seksualiti. Selain itu, remaja juga mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dan emosi mereka sendiri kerana mereka sedang berada dalam fasa perkembangan diri. Jika tiada bimbingan yang betul, mereka boleh terlibat dalam tingkah laku seksual berisiko dan membuat keputusan yang kurang baik. Oleh sebab itu, kaunseling sangat penting untuk membantu remaja memahami diri, mengawal emosi dan membuat keputusan yang lebih positif. Jadi, penulisan ini membincangkan pendekatan kaunseling yang sesuai digunakan untuk membantu menangani isu seksual remaja di sekolah. Baik, untuk bahagian pengenalan, isu seksual dalam kalangan remaja semakin meningkat pada masa kini akibat pengaruh teknologi dan media sosial. Remaja sekarang sangat mudah mendapat pelbagai isu yang timbul adalah gangguan seksual berlaku secara ketara di sekolah dan memberi kesan terhadap kesejahteraan psikologi pelajar tanpa mengira jantina. Sekian gangguan seksual turut menunjukkan trend peningkatan yang ketara, iaitu daripada 1,752 kes pada tahun 2023 meningkat kepada 2,235 kes pada tahun 2024 dilaporkan oleh Utusan Malaysia 2024. Data menunjukkan Oktober 2025, 872 kes telah direkodkan Utusan Malaysia pada 24 November 2025. Jelas menggambarkan bahawa isu ini bukan sahaja berlarutan, malah semakin serius dan memerlukan perhatian menyeluruh daripada berbagai pihak. Gejala sosial yang berlaku berpunca dari kegagalan remaja yang menyalahgunakan platform media sosial yang menyumbang kepada gangguan seksual. Budaya barat telah mempengaruhi remaja. Ia menyumbang kepada gangguan seksual di kalangan remaja. Seterusnya adalah kajian-kajian lepas. Kajian pertama oleh Muhammad Sobri dan Ramsani 2025 mendapati bahawa tingkah laku seksual remaja dipengaruhi oleh rakan sebaya dan media sosial, terutamanya apabila kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Kajian ini turut menunjukkan bahawa intervensi kaunseling dapat membantu mengubah tingkah laku ke arah yang lebih positif. Bagi kajian kedua oleh Nok Amalina Abdul Aziz dan rakan-rakan 2024 menjelaskan bahawa isu seksualiti remaja melibatkan masalah seperti kehamilan luar nikah, HIV dan AIDS
AIDS serta jangkitan seksual. Namun begitu, pelaksanaan intervensi masih menghadapi cabaran kerana faktor budaya dan sensitiviti masyarakat. Kajian ketiga oleh Muzana dan rakan-rakan di 2024 mendapati majoriti pelajar UTHM mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap gangguan seksual. Kajian ini turut menegaskan bahawa pendidikan seksual dan sokongan institusi adalah amat penting dalam mewujudkan persekitaran yang selamat. Kajian keempat oleh Syahidah Hamzah dan rakan-rakan. Isu seksual dalam kalangan remaja ini boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini, individu memberi perhatian terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh model, diikuti dengan menyimpan maklumat yang diperhatikan dalam ingatan, kemudian meniru tingkah laku tersebut dan menerima dorongan iaitu dari segi ganjaran, pujian atau kepuasan diri. Jadi kajian Nur Aina Najiha dan Wan Syahrazad Wan Sulaiman menyatakan bahawa proses pemerhatian terhadap model di persekitaran remaja membolehkan mereka mempelajari sesuatu maklumat dengan lebih cepat. Jadi oleh itu mereka cenderung untuk mudah terikut dan berminat untuk bercuba sesuatu yang baharu. Teori ini menjelaskan bahawa tingkah laku berkaitan seksual boleh dipengaruhi oleh pemerhatian terhadap orang lain seperti rakan sebaya, keluarga, tokoh masyarakat ataupun pengaruh serta kandungan media. Isu seksual dalam kalangan remaja ini boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini, individu memberi perhatian terhadap tingkah laku. Seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya isu seksual dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah media sosial dan teknologi digital. Akses yang luas terhadap media sosial memberi peluang kepada remaja untuk meneroka dan terdedah dengan perkara yang ingin diketahui tanpa had dan kawalan. Contohnya seperti bahan lucah, perbuatan dan perbualan berunsurkan seksual, serta interaksi tanpa batasan di dalam talian. Jadi dianggarkan sekitar 75% remaja di Malaysia pernah terdedah kepada tontonan video atau imej pornografi dan secara tidak langsung meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam seks bebas serta mengalami jangkitan kelamin. Selain itu, kewujudan hubungan terjalin secara singkat melalui platform sosial media dalam talian dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan peningkatan jenayah seksual yang melibatkan remaja di negeri Perlis. Faktor yang kedua adalah peranan ibu bapa. Terdapat segelintir ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap perkembangan anak-anak sama ada dari segi pemantauan aktiviti harian, pergaulan malah penggunaan media sosial. Seterusnya ialah pendekatan kaunseling yang boleh digunakan untuk membantu remaja. Pendekatan pertama ialah berpusatkan klien. Pendekatan ini memfokuskan kepada perasaan dan masalah yang dihadapi oleh remaja itu sendiri. Maksudnya, kaunselor akan mendengar tanpa terus menyalahkan atau menghukum mereka. Contohnya, ada pelajar yang takut nak cerita masalah sebab risau dimarahi cikgu ataupun ibu bapa. Jadi, bila kaunselor menjadi pendengar yang baik, remaja akan lebih rasa selamat dan lebih yakin untuk berkongsi masalah mereka. Kedua ialah CBT, iaitu Cognitive Behaviour Therapy atau terapi kognitif tingkah laku. Pendekatan ini membantu remaja memahami bahawa cara mereka berfikir boleh mempengaruhi emosi dan tindakan mereka. Contohnya, kalau remaja fikir tak ada siapa yang sayang saya, mereka mungkin mudah terlibat dengan hubungan yang tidak sihat untuk mencari perhatian. Jadi melalui CBT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Ahmad Bisharuddin, nombor metrik P165-734. Okey, pada hari ini saya akan bercakap mengenai kesan seksual terhadap golongan remaja lah. Itu poin yang kelima. Okey, yang poin pertama sekali itu berkenaan dengan psikologi dan emosi. Okey, psikologi dan emosi itu berkenaan dengan tekanan mental. Okey, mangsa ataupun pelajar tersebut cenderung untuk mengalami gangguan anxiety dan tekanan emosi yang berpanjangan akibat daripada trauma yang berlaku. Yang kedua seterusnya itu keyakinan mangsa tersebut akan menurun lah. Itu contohnya kehilangan keyakinan diri yang menjelaskan fungsi sosial untuk jangka masa panjang. Poin yang kedua adalah implikasi sosial terhadap golongan remaja ni, iaitu berkenaan dengan stigma sosial dan rawatan. Okey, yang pertama sekali kita dapat lihat masyarakat pada masa kini mereka lebih cenderung untuk menyisihkan mangsa berbanding untuk menolong mangsa tersebut lah. Okey, seterusnya itu dengan ketakutan undang-undang yang menyebabkan mangsa jenayah rogol ni mereka takut untuk dapatkan bantuan lah. Okay, seterusnya itu dengan halangan kaunseling. Okay, mangsa berasa malu dan menganggap stigma yang menghalang mereka untuk mencari sokongan lah. Okay, hujah yang ketiga iaitu berkenaan dengan kesan terhadap golongan remaja lah, iaitu berkenaan dengan pendidikan.
Okey, yang pertama sekali itu kita boleh lihat yang berlaku kemerosotan akademik lah. Terutama sekali berkaitan dengan prestasi pelajaran mereka terjatuh akibat gangguan emosi. Maksudnya itu hakisan kepercayaan. Itu antaranya hubungan antara guru dan pelajar terjejas dan menyebabkan sekolah tidak menjadi harmoni. Terakhir sekali itu berkaitan dengan reputasi institusi ataupun sekolah tersebut lah. Yang mana institusi atau sekolah akan kehilangan kredibiliti sebagai tempat ataupun zon yang selamat untuk pelajar lah. Seterusnya kita pergi pada kesan yang keempat, iaitu dengan risiko kesihatan fizikal mangsa pelajar tersebut. Kita boleh lihat jangkitan kelamin ataupun jangkitan penyakit kelamin ataupun STI lah dalam bahasa Inggerisnya. Yang kedua iaitu kehamilan tidak dirancang pada usia muda, pada usia remaja mereka lah. Yang seterusnya iaitu kecederaan fizikal seperti trauma pada anggota badan ataupun mereka mencederakan anggota badan mereka lah. Kesan yang terakhir sekali itu kesan yang kelima berkaitan dengan aktiviti yang berisiko lah. Yang kita dapat lihat seperti atas, penyalahgunaan dadah di usia remaja lah. Yang kedua itu pengambilan alkohol yang menyebabkan ataupun menyatikan gaya hidup pada mangsa atau pelajar tersebut tidak sihat lah. Yang terakhir sekali itu berkenaan dengan seks tanpa perlindungan ataupun seks bebas yang berisiko sekiranya mereka tidak menggunakan kondom dan akan menyebabkan berlakunya penyakit kelamin seperti STI dan berlakunya kehamilan pada usia remaja. Slide ini saya akan membentangkan beberapa carangan untuk mengatasi isu seksual dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah memperkasakan pendidikan seksual komprehensif. Remaja perlu diberi ilmu tentang aspek biologi, emosi dan tanggungjawab sosial supaya mereka lebih faham tentang kesihatan seksual dan tak mudah terpengaruh dengan perkara negatif. Seterusnya, memperkukuhkan pendekatan kaunseling. Kaunseling boleh bantu remaja mengurus emosi dan masalah mereka. Selain itu juga dapat mengurangkan pengaruh rakan sebaya dan tekanan sosial. Cadangan ketiga ialah meningkatkan peranan ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa pula sentiasa rapat dan berkomunikasi dengan anak-anak supaya mereka rasa lebih selesa untuk berkongsi masalah. Pendidikan tentang batas pergaulan dan nilai moral juga penting diterapkan dari sekecil lagi. Selain itu, kita juga perlu mengawal pengaruh media sosial dan teknologi. Hal ini kandungan tidak bermoral boleh mempengaruhi tingkah laku remaja. Jadi, pendidikan literasi media penting supaya mereka dapat menilai maklumat dengan lebih bijak. Seterusnya, melaksanakan program intervensi di sekolah dan komuniti. Contohnya seperti ceramah, bengkel dan kem motivasi yang dapat meningkatkan kesedaran remaja tentang kesan gejala sosial. Akhir sekali, mengukuhkan nilai agama dan moral. Nilai agama dapat membantu remaja mengawal emosi dan tingkah laku serta membentuk akhlak yang baik. Kesimpulannya, isu seksual dalam kalangan remaja semakin membimbangkan dan memberikan kesan terhadap emosi, akademik serta hubungan sosial mereka. Faktor utama masalah ini ialah pengaruh rakan sebaya, penggunaan media sosial tanpa kawalan dan kurang pengawasan keluarga. Pendekatan kaunseling seperti kaunseling berpusat klien, terapi kognitif tingkah laku dan penglibatan keluarga dapat membantu remaja memahami diri, mengawal emosi dan membuat keputusan yang lebih baik. Usaha menangani isu ini memerlukan kerjasama kaunselor, sekolah, ibu bapa, masyarakat. Agar intervensi lebih berkesan, sokongan berterusan dapat membantu remaja membentuk jati diri positif dan mengelakkan tingkah laku berisiko pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, isu seksual dalam kalangan remaja semakin membimbangkan dan memberikan kesan terhadap emosi, akademik serta hubungan sosial.